نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, bertemu kita dalam kuliah bulanan kita, kuliah kita membaca kitab Riyadhus Salihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ni kita nak sambung bacaan kita dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Dan untuk makluman, malam ni kita nak sambung bab yang kedua. Ya, bab yang kedua, bab berkenaan taubat. Bab berkenaan taubat. Dan dia punya screenshot daripada kitab, ya, kitab terjemahan Riyadhus Salihin yang kita gunakan adalah seperti yang terpapar di kaca skrin. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, ada dia punya ada punya bahasa Arab dia, kemudian ya disusuli dengan terjemahan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat di kaca skrin masing-masing. Saya bacakan dulu bahasa Arab dia, teks bahasa Arab dia, kemudian terjemahan dia. Qala al-ulama, atau sebelum tu bab 2 taubat. Ya, qala al-ulama at-taubatu wajibun min kulli dhanbin fa in kanat al-ma'siyah بين العبد وبين الله تعالى لا تتعلق بحق آدمي فلها 3 شروط أحدها أن يقلع عن المعصية، والثاني أن يندم على فعلها، والثالث أن يعزم ألا يعود إليها أبدا، فإن فقد أحد الثلاثة لم تصح توبته. وإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فشروطها 4، هذه 3، وأن يبرأ من حق صاحبها أو صاحبها، فإن كانت مالا أو نحوه رده إليه، وإن كانت حد قذف ونحوه مكنه منه أو طلب عفوه، وإن كانت غيبة استحله منها، ويجب أن يتوب من جميع الذنوب، فإن تاب من بعضها صحت توبته عند أهل الحق من ذلك الذنب وبقي عليه الباقي، وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة، دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب التوبة. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh perhatikan dia punya terjemahannya. Baik, para ulama berkata taubat itu wajib dari setiap dosa apabila maksiat itu antara hamba dan Allah, ya, antara seseorang itu dengan hamba Allah, antara seseorang itu dengan hamba Allah, antara seseorang itu dengan Allah Ta'ala tidak berhubungan dengan hak manusia, maka taubatnya memiliki 3 syarat. Ya, yang pertama, meninggalkan maksiat. Ya, sambil-sambil kita baca tu, saya betulkan je lah ya, mana yang terjemahan yang perlu. Yang pertama, meninggalkan maksiat. Yang kedua, menyesal atas perbuatan maksiat yang telah dilakukannya. Yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat itu semuanya. Kemudian kata Imam An-Nawawi, apabila salah satu daripada 3 atau sekiranya salah satu dari 3 syarat ini tidak dipenuhi, maka taubat tersebut tidak sah. Dan sekiranya maksiat itu berkaitan dengan manusia, maka syarat taubatnya ada 4, iaitu 3 syarat di atas ditambah dengan 1 syarat lagi, iaitu membebaskan diri daripada hak orang berkenaan. Ya. Sekiranya hak itu berupa harta atau sejenisnya, maka wajib dikembalikan. Sekiranya ia melibatkan tuduhan zina atau apa yang sepertinya, maka ia harus memberikan kesempatan kepada orang berkenaan untuk menghukumnya, atau dia meminta maaf, atau dia
atau dia memaafkannya, ya. Jika berupa jika ia berupa umpatan, saya ingat gunjingan tu umpatan lah, ya. Jika dia melibatkan umpatan, maka dia harus meminta dihalalkan daripadanya. Dan wajib melakukan taubat daripada semua dosa. Jika taubat daripada sebahagian dosa, atau jika seseorang itu bertaubat daripada sebahagian dosa, maka taubatnya itu sah menurut, ya, ulama yang benar, ya, dari dosa yang berkenaan itu sahaja. Manakala apa yang tinggal ialah untuk dia bertaubat, ya, daripada baki dosa yang lain. Dalilnya sangat banyak daripada Al-Quran, sunnah dan ijma' umat ini telah menunjukkan akan hukum wajibnya taubat itu, ya. Demikian dia punya terjemahan dia, ya. Terjemahan kata-kata muqaddimah, ya, yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab yang kedua ini berkenaan taubat. Apa yang dapat kita katakan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita bacakan nas ayat Al-Quran dan hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi dalam bab yang kedua ini, pertamanya haruslah kita sedar bahawa taubat itu, ya, merupakan sikap mereka yang jujur dan benar dalam iman mereka, ya. Merupakan sikap Muslim yang benar, iaitu seorang Muslim, ia haruslah memiliki, ya, sikap suka bertaubat, ya, atau cepat bertaubat apabila atau sekiranya dia terjebak dalam satu dosa atau kesalahan, ya. Dan taubat juga merupakan permulaan, ya, langkah permulaan bagi mereka yang mengharapkan balasan yang baik di akhirat. Sekalipun kita kata taubat itu merupakan langkah permulaan ke arah apa yang baik buat seseorang itu, ya, di dunia dan akhirat, tetapi ketahuilah bahawa taubat itu, ya, sentiasa menemani seseorang Muslim itu dalam pertengahan perjalanannya seperti mana di akhir perjalanannya. Seseorang Muslim itu sentiasa dalam keadaan banyak bertaubat sehinggalah rohnya dicabut, ya. Maksud di sini taubat itu bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali dan seumpamanya, tidak. Bahkan sebaliknya, ya, taubat itu dituntut supaya dilakukan secara berterusan. Ya, jadi taubat itu merupakan langkah permulaan ke arah kita memperbaiki diri dan kita terus melazimi taubat itu, ya, sehinggalah ke nafas kita yang terakhir, ya. Dan kalau kita nak kata, ya, taubat itu, ya, penting untuk kita memulakan langkah untuk kita memperbaiki diri kita. Tetapi nak kata di hujung perjalanan pun taubat itu tak kurang pentingnya. Ini pentingnya, ya, taubat itu sentiasa melazimi kita, ya. Dan permulaan taubat itu, ya, tuan-tuan dan puan-puan, dia bermula dengan rasa menyesal. Rasa menyesal atas satu kesalahan, atas satu dosa, atas satu ketelanjuran yang telah dilakukan. Yang mana rasa menyesal itu, ya, akan mendorong atau akan menimbulkan keazaman, ya, serta tekad, ya, untuk meninggalkan maksiat tersebut, bahkan tidak mengulangi kembali kesalahan
itu, ya. Ketika mana seorang Muslim itu mengetahui bahawa maksiat merupakan hijab penghalang antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hijab penghalang. Ya, maksiat, terjebak dalam hal-hal dosa, ya, ini menjadi tirai penghalang. Hijab penghalang antara seorang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru seorang Muslim itu akan bersegera, akan bergegas untuk mencari keselamatan, untuk mencari perlindungan. Dan tiada perlindungan bagi kita daripada Allah kecuali dengan kita kembali kepada Allah, ya. Maka kesudahannya seorang Muslim itu dengan dia dibimbing, ya, oleh rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, di samping rasa berharap daripada Allah Subhanahu wa taala, maka, ya, daripada kedua-dua perasaan ini, perasaan takut dan berharap, lahirlah taubat nasuha itu, ya. Taubat dengan erti kata yang sebenar, atau diistilahkan sebagai taubat nasuha. Maka ini adalah jalan para rasul, ya, para syuhada, para orang-orang salihin, ya, jalan bertaubat, ya, iaitu dengan seseorang itu kembali kepada Allah sesudah dia menyedari akan keterlanjurannya melakukan suatu dosa atau kesalahan. Tak kira sama ada, ya, dosa atau kesalahan tersebut dilakukan secara sengaja atau tidak, maka dia kembali kepada Allah dengan secara jujur, secara tulus, dengan dia memperbanyakkan amal ketaatan, ya, yang mana, ya, dengan sikap ini, ya, dengan perlakuan yang seperti ini akan meninggikan kedudukan seseorang hamba ini, ya, sehingga dia mencapai kedudukan, ya, para wali Allah yang beriman dan bertakwa, ya. Lalu lantas, ya, dengan taubat itu, ya, maka taubat itu akan menjadi penghalang antaranya dia dengan syaitan. Berbeza dengan sebelumnya ketika mana dosa itu menjadi penghalang atau hijab antara dia dengan Allah, tetapi sesudah dia bertaubat, maka taubat itu akan menjadi, ya, penghalang dan pelindung antara dia dengan syaitan. Dan kalau kita perhatikan seperti yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam muqaddimah bab yang kedua ini, dia mengatakan para ulama berkata taubat itu wajib, ya. Taubat itu wajib. Bahkan boleh kita perincikan, kita kata taubat itu adalah fardu ain, ya, fardu ain atas setiap seorang Muslim. Ini selari dengan nas daripada Al-Quran, hadis serta ijma', dan berdasarkan, ya, logik yang jelas dapat diperhatikan oleh setiap seseorang itu. Baik, kemudian kita lihat nas-nas yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi, ya, di permulaan bab yang kedua ini. Dan untuk makluman, ya, tuan-tuan dan puan-puan, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Salihin ini, ya, beliau membahagikan kitab ini kepada bab-bab yang bermacam, ya, ada bermacam-macam bab, ya. Tetapi apa yang nak dikatakan di sini, dalam setiap bab itu penulis sedaya upaya membawakan nas, ya, daripada kedua-dua Al-Quran dan hadis. Maka dibawakan nas Al-Quran dahulu, ya,
memandangkan kedudukan Al-Quran itu ya seperti mana yang disepakati oleh para ulama, seperti mana yang menjadi adat kelaziman mereka mendahulukan Al-Quran ya disusuli dengan hadis. Ya, sekalipun kita sedia maklum insya-Allah bahawa kedua Al-Quran dan hadis ya merupakan rujukan utama agama ya yang tidak dapat atau tidak boleh dipisahkan. Tapi dari segi turutan itulah dia. Ya, diletakkan Al-Quran, kemudian hadis. Maka demikian ya dalam nas-nas yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin secara amnya, beliau membawakan nas-nas Al-Quran, kemudian baru hadis. Jadi kita perhatikan ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam bab kedua ni Imam An-Nawawi ya membawakan nas-nas daripada Al-Quran bermula dengan firman Allah ya seperti yang tuan-tuan dapat lihat di kaca skrin tuan-tuan, wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun, dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah wahai orang-orang beriman supaya kamu beruntung atau supaya kamu berjaya. Ya, surah An-Nur ayat 31. Kita perhatikan ya tuan-tuan dan puan-puan, Allah mengatakan watubu, dan bertaubatlah. Sedar tak sedar ya, barangkali bila kita baca dalam bahasa Melayu mungkin kita tak nampak ya perkara ini, tetapi dalam bahasa Arab ya iaitu bahasa Al-Quran, Allah kata watubu ya, dan terjemahan kita kata dan bertaubatlah. Tetapi dari sudut tata bahasa Arab ini dikatakan sebagai fi'il amr ya, fi'il amr, yang ini kata suruh. Kata suruh di mana Allah ya memerintahkan atas sekalian orang-orang yang beriman supaya bertaubat, dan bertaubatlah kamu sekalian, yakni wahai kamu sekalian manusia. Ini menunjukkan bahawa taubat itu merupakan fardu ain, wajib ya, wajib atas setiap seorang muslim ya yang mukallaf ya, semestinya yang mukallaf ya. Maka barang siapa menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala ini supaya bertaubat, maka dia akan dapat merealisasikan kejayaannya ya, dan dia akan memastikan ya keselamatan dan kejayaannya di hari akhirat nanti. Kerana apa? Allah kata wahai orang-orang yang beriman supaya kamu berjaya ya. Kemudian kita lihat ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi, iaitu firman Allah Ta'ala, wa nistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Ini ayat yang kedua, surah Hud ayat ketiga. Dan hendaklah kamu meminta ampun dan hendaklah kamu meminta ampun ya kepada Tuhanmu atau daripada Tuhanmu dan bertaubatlah kepadanya. Yani saranan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kita meminta keampunan daripadanya daripada semua dosa-dosa yang telah dilakukan ya, kesalahan-kesalahan yang lalu ya. Kita disuruh supaya bertaubat daripadanya ya. Kemudian ayat yang ketiga, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang nasuha atau dengan taubat nasuha ya. Kita kata macam itulah ya, kita kekalkan ya. Taubat nasuha mungkin kita boleh kekalkan itu kerana dia merupakan satu istilah ya. Taubat nasuha merupakan satu istilah. Wahai orang-orang yang beriman bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, atau dalam terjemahan disebut taubat yang semurni-murninya ya, surah At-Tahrim ayat 8. Apa yang dapat kita sebutkan di sini ya tuan-tuan dan puan-puan, bahawa para ulama salaf dalam memperincikan apa maksud taubat nasuha,
mereka ada pandangan-pandangan. Ya, ada pandangan-pandangan tentang apa definisi taubat nasuha, apa definisi dia. Ya, jadi ada pandangan-pandangan ya dalam hal ini. Bahkan ada sehingga lebih 20, ada sampai 20 lebih ya pandangan tentang apa maksud ya taubat nasuha. Tetapi apa yang dapat dikatakan daripada pandangan-pandangan yang dikemukakan itu, kesemuanya dia kembali kepada 3 perkara, atau semuanya kembali kepada 3 poin utama, iaitu taubat nasuha dia menjurus kepada taubat atas semua kesalahan yang telah dilakukan. Ya. Semua dan setiap satu kesalahan dan dosa yang telah dilakukan, di mana tidak ditinggalkan mana-mana daripada dosa tersebut. Ini dikatakan ciri pertama taubat nasuha. Ya, taubat yang sebenar-benarnya, taubat yang semurni-murninya, iaitu yang taubat daripada sekalian dosa. Ya. Yang kedua, taubat nasuha dia menjurus kepada kesungguhan serta keazaman untuk bertaubat. Ya. Kesungguhan dan keazaman untuk bertaubat. Sehingga tidak ada sebarang keraguan atau tidak ada sebarang rasa teragak-agak untuk seseorang itu nak bertaubat. Sebaliknya, dia mengumpulkan kesemua kesungguhan dan keazaman dia dalam taubatnya itu. Ya. Dalam dia bersegera ya untuk bertaubat. Kemudian ciri taubat nasuha yang ketiga ya ialah apa yang menjurus kepada sikap jujur dan tulus dalam taubat itu. Di mana taubat nasuha ialah taubat yang dilakukan dengan penuh kejujuran, dengan penuh keikhlasan. Tidak ada sebarang sebab yang lain. Tidak ada sebarang niat yang tersembunyi dan sebagainya. Jadi ini dia. Ini kita kata 3 ciri utama yang terkandung dalam erti taubat nasuha. Jadi kalau kita perhatikan 3 ciri utama atau 3 poin utama taubat nasuha yang telah kita sebutkan tadi, maka yang pertama, ciri yang pertama tadi dia melibatkan dia berkaitan dengan apa yang kita bertaubat daripadanya. Di mana kita sebutkan tadi keazaman seseorang untuk bertaubat daripada semua dosa-dosanya. Jadi dia melibatkan apa yang seseorang itu bertaubat daripadanya. Adapun ciri yang kedua, dia berkaitan dengan diri individu berkenaan yang mahu bertaubat itu. Dia di mana dia berazam dan bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Adapun ciri yang ketiga yang kita sebutkan tadi, maka dia berkait dengan kepada siapa kita bertaubat kepadanya. Dengan siapa kita bertaubat kepadanya, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana dalam taubat nasuha, dia menuntut supaya kita bertaubat dengan penuh keikhlasan, dengan sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya. Jadi yang pertama berkait dengan dosa, yang kedua berkait dengan individu berkenaan, manakala yang ketiga dia berkait dengan kepada siapa kita bertaubat.
ya, iaitu Allah, tidak lain dan tidak bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini dia, ya tuan-tuan dan puan-puan, taubat nasuha dia merangkumi kejujuran, ya, dalam bertaubat, kejujuran, keikhlasan, serta, ya, perbuatan kita bertaubat daripada semua dosa. Jangan ditinggalkan mana-mana dosa. Kerana jika tidak, maka itu tidak akan dikatakan sebagai taubat nasuha. Ya. Di mana kita bertaubat daripada sebahagian, tapi masih ada benda-benda yang lain yang kita tahu. Kalau kita tak tahu, itu satu perkara yang lain. Ini yang kita tahu. Kita bertaubat daripada sebahagian dosa, manakala sebahagian yang lain kita tangguhkan dulu dan sebagainya. Ini tidak boleh. Ya, ini menyalahi erti taubat nasuha. Ya, baik. Boleh kita sebutkan di sini, ya tuan-tuan dan puan-puan, dalam mendefinisikan erti taubat nasuha, ada pandangan, ya mungkin sebahagian kita pertama kali mendengarnya, ada yang mengatakan taubat nasuha dia kembali kepada seorang sahabat nama dia Nasuha. Ya. Kembali kepada nama seorang sahabat nama Nasuh yang bertaubat, lalu dengan setulus-tulusnya, sehingga Allah memerintahkan kaum muslimin supaya bertaubat sepertinya. Lalu diistilahkan sebagai taubat nasuha, merujuk kepada nama sahabat tersebut. Hakikatnya hakikatnya pandangan ini tidak benar, ya. Bahkan dia merupakan satu kekeliruan, ya, tentang tafsiran ayat Al-Quran, tentang tafsiran hadis, ya, seperti mana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, ikhwah, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat hadis pertama yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi dalam bab taubat ini. Ya, kita perhatikan hadis yang ke-14. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthara min 70 marrah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih daripada 70 kali. Ya, hadis riwayat Bukhari. Baik, kita perhatikan. Pertamanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, iaitu sahabat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada baginda. Dan kita perhatikan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar. Mungkin kalau kita kekalkan perkataan asalnya lagi bagus. Wallahi inni la astaghfirullah. Demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar. Ya, dalam terjemahan ditulis sesungguhnya aku memohon ampun. Boleh saja, tapi saya lebih suka kalau dikekalkan, ya, perkataan asal sedaya mampu, ya, kerana itu lebih tepat, ya, itu lebih tepat. Dan dalam bahasa Melayu kita menggunakan perkataan istighfar itu sendiri, ya, beristighfar, ya. Sesungguhnya aku beristighfar, ya. Apakah yang dimaksudkan dengan istighfar? Apa yang dimaksudkan dengan istighfar? Dari segi bahasa, istighfar itu dikembali kepada mighfar. Istighfar dia kembali kepada kata dasar mighfar. Apa itu mighfar? Mighfar maknanya penutup. Mighfar adalah penutup. Ya, dalam sebuah hadis yang lain,
menyebut bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisah atau dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi masuk ke dalam kota Mekah, dalam hadis mengatakan wa kana ala ra'sihi al-maghfar, dan di atas kepala baginda maghfar. Itu kata dasar istighfar. Apa kaitan istighfar dengan maghfar di atas kepala? Ini merujuk kepada maghfar, yakni penutup kepala. Kita sedia maklum insya-Allah dalam perang, seorang tentera itu dia akan antara lainlah dia akan memakai penutup kepala yang bertujuan untuk melindungi dirinya daripada daripada tusukan pedang atau daripada rejaman anak panah dan seumpamanya. Di penutup kepala untuk melindungi kepala itu. Iaitu maghfar, itu asal perkataan istighfar. Tapi dari segi definisi maghfirah, maghfirah dia adalah as-safhu 'anil dhanbi wa tabdilih. Diketepikan suatu dosa dan digantikan dengan yang lain. Diketepikan satu dosa itu dan digantikan dengan yang lain. Perhatikan, dari segi definisi itu lebih terperinci berbanding kalau dalam terjemahan. Dalam terjemahan kita disebut tadi, sesungguhnya aku memohon ampun. Tinggal lagi apa maksud ampun? Mungkin ada yang bertanya, apa maksud ampun? Di situ mungkin kita susah nak perincikan lagi. Kerana itu dalam bahasa Melayu. Tapi dalam bahasa syarak, dia ada perincian dia. Jadi maghfirah, istighfar ialah memohon supaya suatu dosa itu diketepikan dan digantikan dengan yang lain. Kita jelaskan lagi, Dalam apa yang melibatkan dosa, sering sahaja antara ungkapan antara apa yang kita sebut, ialah kita memohon supaya dihapuskan dosa itu. Kita memohon supaya dihapuskan suatu dosa itu. Tinggal lagi, atau dalam bahasa Arab dipanggil kafarah. Dalam bahasa Arab dipanggil kafarah. Kafarah. Apa arti kafarah? Kafarah buat dosa. Ini saya kira mungkin ini pun antara perkataan yang biasa kita guna. Tapi kafarah maknanya dihapuskan dosa. Tapi boleh kita perincikan bahawa penghapusan dosa itu dalam dua bentuk. Yang pertama dalam bentuk dipadam. Dihapuskan dosa itu dengan dipadam. Atau apa yang diistilahkan sebagai al-afu. Seperti mana dalam doa yang mungkin kita pernah dengar atau kita amalkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Al-afu. Afu di sini maknanya dipadamkan dosa. Dan ini seperti mana dalam sabda Nabi SAW, wattabi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan turutilah suatu dosa dengan kebaikan. Niscaya ia akan memadamkannya. Kata Nabi SAW, dan turutilah suatu dosa itu dengan kebaikan. Niscaya ia akan memadamkannya. Iaitu kebaikan yang kita lakukan akan memadamkan dosa yang lalu. Maka ini dikatakan al-afu. Al-afu. Di antara bentuk dihapuskan dosa. Bentuk yang pertama, al-afu. Dihapuskan atau dipadamkan suatu dosa itu. Bentuk penghapusan dosa yang kedua ialah dengan bentuk digantikan. At-tabdil. Penggantian. Di mana suatu dosa itu digantikan dengan yang lain. Digantikan dengan lain maksudnya digantikan dengan pahala. Dosa digantikan dengan pahala. Yang pertama tadi dipadam. Yang kedua ini digantikan.
Kita perincian yang menarik insya-Allah. Ya. Satu dosa itu dipadam. Satu lagi dosa itu digantikan. Ya, ini seperti mana firman Allah dalam surah Furqan ayat 70, Allah kata, فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Maka mereka itu Allah akan gantikan dosa-dosa mereka itu dengan pahala. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Allah kata apa? Mereka itu ialah orang-orang yang Allah akan gantikan dosa mereka dengan pahala. Jadi kita perhatikan. Antara bentuk penghapusan dosa, dipadam atau digantikan. Yang mana yang lebih tinggi atau yang mana yang lebih lumayan. Ya. Kita akan perhatikan bahawa jika suatu dosa itu digantikan dengan pahala, itu lebih lumayan. Berbanding kalau sekadar dipadam. Kalau dipadam maknanya jadi kosong. Kalau kita nak guna angka kira-kira, ya, angka matematik, ya, dipadam suatu dosa tu maknanya kita jadi kosong lah. Ya, dosa kita jadi kosong. Tapi kalau digantikan, ya, kalau dosa tu kita anggap negatif, digantikan negatif kepada positif. Maknanya daripada kosong, daripada negatif 1, andaikan ada satu dosa, digantikan jadi 1, positif 1. Ya. Maka itulah dia kedudukan maghfirah. Maghfirah apa dia? Ialah diketepikan suatu dosa dan digantikan dengan pahala. Itu definisi maghfirah atau definisi istighfar. Kita memohon supaya Allah mengetepikan dosa kita. Jangan kita dipersalahkan atasnya. Dan kita memohon dalam masa yang sama, kita mohon supaya dia digantikan dengan pahala. Ya. Jadi kembali kepada dua perkara tadi. Antara al-afu dan istighfar, ternyata bahawa istighfar itu lebih utama. Ya. Memohon supaya Allah mengetepikan dosa kita dan menggantikannya dengan pahala, itu lebih utama dengan berbanding kalau sekadar kita memohon supaya dipadamkan dosa kita. Sekalipun kita tak nafikan bahawa kedua-duanya lumayan. Sama ada dosa kita dipadam atau dosa kita diketepikan dan digantikan dengan pahala, kedua-duanya bagus. Jadi Nabi SAW, ya tuan-tuan dan puan-puan, mengatakan, sesungguhnya aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari. Ya, aku memohon ampun atau aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat. Ini datangnya hadis ini antara sebablah yang jelas mengapa Imam Nawawi membawakan hadis ni dalam bab ni. Ya, kerana jelas di situ perkataan taubat. Dan aku bertaubat kepadanya, aku bertaubat kepada Allah. Yani penjelasan daripada Nabi SAW bahawasanya baginda turut beristighfar. Baginda turut bertaubat. Ya, Nabi turut bertaubat. Bahkan disebutkan bahawa Nabi beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih 70 kali dalam sehari. Lebih daripada 70 kali. Yani kalau demikian adalah Rasulullah, maka kita lebih perlu bertaubat dan beristighfar atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Tinggal lagi di sini tuan-tuan dan puan-puan, sebahagian rasa muskil. Sebahagian rasa muskil bagaimana pula Rasulullah SAW beristighfar dan bertaubat. Sedangkan seperti yang kita sedia maklum bahawa Nabi SAW maksum. Baginda maksum daripada dosa. Ya. Tetapi bila disebut dalam hadis ini bahawa baginda beristighfar dan bertaubat, akan mungkin terlintas dalam fikiran bahawa baginda juga terjebak dalam maksiat. Tapi dalam masa yang sama kita memahami bahawa baginda maksum. Jadi bagaimana? Ya, seolah-olah ada pertembungan, ya, ada percanggahan.
insya-Allah kita kata sebetulnya tidak ada sebarang kemusykilan ataupun percanggahan, ya. Kerana yang pastinya para rasul adalah golongan manusia yang paling bersungguh-sungguh dalam beribadah, ya, atas keutamaan dan kelebihan yang Allah telah kurniakan kepadanya. Maka para rasul, termasuklah ya junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa dalam keadaan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama, mereka memperakui kekurangan mereka, ya. Mereka mengakui kekurangan mereka, seperti mana manusia bersifat kurang, ya. Manusia bersifat kurang. Mereka, para rasul, mengakui kekurangan mereka dan kekurangan dalam pelaksanaan ibadah mereka, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada sudut itu mereka beristighfar dan bertaubat atas kekurangan yang terhasil. Dan sememangnya manusia tak pernah lekang daripada kekurangan dan kecacatan. Memandangkan bahawa, ya, kesempurnaan, ya, dan kelengkapan itu adalah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi boleh kita faham dia daripada sudut itu. Ya, Nabi beristighfar dan bertaubat daripada sudut itu, daripada sudut mengakui akan kelemahan dan kekurangan. Bukan kerana suatu maksiat atau dosa yang telah dilakukan, tidak, mereka maksum. Tapi mereka beristighfar dan bertaubat daripada sudut kekurangan, ya. Sebanyak mana pun ibadah yang kita lakukan, yakinlah bahawa akan sentiasa akan ada kekurangan. Kita tidak akan dapat melaksanakan ibadah itu dengan sesempurnanya, tak mungkin. Kerana manusia itu bersifat kurang, ya. Itu dari satu sudut. Dari satu sudut yang lain, Nabi beristighfar dan bertaubat sebagai untuk menjadi contoh tauladan, sebagai satu contoh dan tauladan bagi kita, ya. Baginda mensyariatkan taubat dan istighfar itu supaya kita melaksanakannya. Ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjadi contoh kita? Maka baginda, ya, sedang memberi contoh, ya, agar, ya, perbuatan baginda itu diikuti, ya. Baik, kita perhatikan tuan-tuan dan puan-puan daripada hadis nombor 14 ini, ya. Dibolehkan, apa yang dapat disimpulkan di sini bahawa dibolehkan untuk seseorang itu bersumpah. Ya, kita perhatikan hadis ni. Jelas Nabi bersumpah. Nabi kata, demi Allah, dibolehkan seseorang itu bersumpah atas sesuatu untuk memberi penegasan dan penekanan terhadapnya. Untuk kita nak menekankan sesuatu itu. Ya, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersumpah, ya. Sekalipun jangan kita faham bahawa Nabi bersumpah di sini kerana ada sesiapa yang meragui baginda. Tak. Para sahabat menaruh kepercayaan penuh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi bersumpah di sini bukan kerana ada sesiapa yang meragui baginda, tidak. Ya, tak semestinya begitu. Ya. Menunjukkan bahawa boleh saja kita bersumpah, ya, kalau kita nak tegaskan sesuatu, ya. Tanpa diminta, walaupun tidak ada sesiapa yang meragui kita, tidak ada masalah, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini. Juga daripada hadis nombor 14 ini, anjuran serta saranan dan galakan atas umat Islam supaya mereka bertaubat dan beristighfar. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diampunkan dosanya lepas dan yang akan datang, ya. Pun baginda beristighfar dan bertaubat. Bagaimana pula dengan kita? Bagi kita perlu, ya, memperbanyakkan istighfar dan bertaubat, ya. Di saranan, ya, hadis ini menyarankan supaya kita memperbanyakkan, ya, istighfar dan taubat, ya. Baik. Kemudian kita perhatikan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, hadis yang ke-15, ya, seperti yang tertera di kaca skrin tuan-tuan. Wa'an al-Agharri
bin Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiruh fa inni atubu fil yawmi 100 marrah rawahu Muslim. Daripada Al-Aghar bin Yasar al-Muzani radhiyallahu ya, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah keampunannya, kerana sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam satu hari sebanyak 100 kali. Ya, hadis riwayat Muslim. Baik, kita perhatikan secara permulaan kita kata tidak ada percanggahan antara hadis 14 dan 15. Kenapa? Kerana dalam hadis 14 tadi Nabi kata sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat dalam sehari lebih 70 kali. Manakala dalam hadis 15 ini Nabi menegaskan bahawa baginda beristighfar dan bertaubat dalam sehari 100 kali. Dan yang pastinya 100 kali lebih, ya, dia lebih daripada 70. Yang ini kedua hadis ini dia saling menjelaskan antara satu sama lain. Baik, apa yang dapat kita simpulkan daripada hadis yang ke 15 ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertamanya, kewajipan bertaubat atas setiap seorang mukallaf, ya, kerana itu yang diperintahkan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Ya, wahai manusia, bertaubatlah. Ya, perkataan wahai manusia, bertaubatlah, ya, itu ya dalam bahasa Arab dikatakan sebagai kata suruh. Dan kaedah dalam usul fiqh mengatakan sekiranya ada kata suruh, maka kata suruh membawa erti wajib. Seperti mana jika ada kata larangan, ya, kata larangan maka dia bererti haram. Ya, ini kaedahnya. Melainkan jika ada nas yang lain yang mengalihkan maknanya kepada sunat atau yang mengalihkan maknanya kepada makruh. Tetapi secara dasar dan prinsip, kata suruh maknanya haram. Kalau ada kata larangan, ya, maka dia membawa erti haram, ya. Dan kita perhatikan, ya, kewajipan bertaubat ini atas semua mukallaf tanpa kecuali. Kerana Nabi jelas di situ kata wahai manusia. Yakni Nabi tidak mengecualikan satu kelompok atas kelompok yang lain, ya. Juga daripada hadis 15 ini dapat kita simpulkan, ya, tentang perlunya taubat itu dilaksanakan secara ikhlas, ya. Seperti mana dalam amal ibadah yang lain disyaratkan ikhlas, demikian juga taubat merupakan ibadah. Dan seperti mana dalam ibadah yang lain disyaratkan ikhlas, demikian juga dalam taubat disyaratkan ikhlas. Dan ikhlas itu menjadi syarat diterima taubat itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, ya tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya seseorang itu meninggalkan satu dosa, dia meninggalkan satu dosa, tetapi bukan kerana Allah, ya, bukan kerana Allah, tetapi kerana sebab yang lain, kerana dia dikritik oleh manusia di sekeliling, kerana dia rasa malu, ya, atas orang lain, ya, dan seumpamanya. Dengan kata lain, dia meninggalkan satu dosa itu bukan kerana Allah, ya, tapi kerana sebab-sebab yang lain. Maka ini sama sekali tidak dikatakan sebagai taubat, ya. Ini sama sekali tidak dikatakan sebagai taubat, ya, kerana taubat itu disyaratkan perlu dilakukan, ya, kerana Allah Subhanahu wa taala, ya, secara khusus. Ini seperti mana dalam banyak nas Al-Quran, ya,
Antaranya Allah mengatakan dalam surah At-Tahrim ayat 4, in tatuba ila Allah, sekiranya kamu bertaubat kepada Allah. Ya. Ini dikaitkan taubat itu kerana Allah. Ya. Jadi itu menjadi syarat. Ya, demikian juga dalam ayat yang telah kita baca di awal tadi, wa tubu ila Allah. Ya. Dalam ayat yang pertama tadi surah An-Nur ayat 31. Ya. Wa tubu ila Allah, dan bertaubatlah kepada Allah sekalian kamu, ya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, ya. Baik, juga daripada hadis yang ke-15 ini, ya, dapat kita simpulkan tentang, ya, suruhan supaya kita memperbanyakkan istighfar, ya, dan bergegas ke arah taubat, ya, dan bergegas ke arah bertaubat, jangan bertangguh-tangguh, ya. Kita perhatikan Nabi SAW beristighfar dalam sehari 100 kali, ya. Yani Nabi tidak menangguh-nangguhkannya. Sebaliknya Nabi bersegera, bahkan bukan sahaja bersegera, bahkan Nabi memperbanyakkan istighfar tersebut, ya. Baik, ikhwah, saya kira ya demikian, ya, adalah perbahasan, ya, hadis yang ke 15 dan 16, atau ya mukaddimah lah buat bab yang kedua ini. Dan insya-Allah, ya, dalam, ya, kuliah-kuliah yang akan datang kita akan sambung lagi, ya, bacaan kita dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Mudah-mudahan insya-Allah. Saya kira sampai di situ sahaja untuk kita pada malam ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.